Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 9 Jun 2025 bersama dengan 12 Zulhijjah 14.46 Hijrah. Esok sehari lagi hari tasyrik. Kalau kawan-kawan nak tengok cerita eksklusif mengenai kegiatan curi ni, boleh pergi ke Kompol Kampung channel kawan-kawan. Curi yang di Senggora sekali, estate Senggora tu kan, yang dia orang bawa sawit kemari kan, yang dia orang bincang macam mana tak ada tempat nak proses sawit, kita minta kilang sawit lepas satu ni proses sawit Senggora tu kan. Dekat sana saya ada terkenal juga lembu 3 kali masuk. Dan seekor pun daripada sana Senggora tu tak pernah jual lagi. Ini mungkin ada statement Hamid Andani dengan kelompok dia dalam mesyuarat dia dengan Alias Abdullah dekat pejabat Fedah. Dia khabar kita ni ingat, dia tak ingat kita ni bodoh macam dia gamuk. Dia boleh menggunakan untuk mengisap syabu, mengisap heroin dan melanggan pelacur kot, Hamid Andani kot. Kita nak minta SPRM siasat benda ni, selongkar benda ni satu persatu. Termasuk duit yang dia pergi ke haji. Saya rasa dia tipu duit masjid tu. Dia tipu duit masjid, dia khabar, lepas tu dia khabar dia beli van jenazah. InsyaAllah mudah-mudahan semoga terbuka benda ni. Yang apa benda dia orang ni palsu ni, pemalsuan apa benda ni, termasuk pemalsuan ni tempat kerja tu, pegawai SPRM tu. Yang sekarang ni ada dekat pegawai SPRM yang siasat tu, yang terima rasuah. Yang terima rasuah dekat pejabat SPRM yang curi barang bukti. Duit bukti SPRM tu. Hari tu. Sejak bila dia tu jadi pegawai SPRM? Dia tu kelompok dengan Sahar, kelompok dengan Zaini Nizam ni menyerang saya. Dengan Hamid Andani. Dia ni melarikan Hamid Andani, budak pegawai SPRM yang kena tangkap curi duit barang bukti tu. Hamba Allah tu, individu tu bawa lari Hamid Andani, kes polis tahan Hamid Andani dekat hospital, kes luka, ada kesan tembak kat sini. Ada baku tembak dengan pasukan polis, dia cedera, dia duduk situ dan dilarikan oleh individu tadi. Minta siasat balik benda ni, insyaAllah. Dengan Zaini Nizam sekali tu, Zaini Nizam Sari tu yang menyerang saya dekat pejabat SPRM tu. Dia kata saya ni menipu. Lepas tu statement daripada dia, saya ni diagalkan untuk mendiamkan diri oleh Azamuddin Maki. Kejadian ni dekat rumah saya. Azamuddin Maki ni mari rumah saya, dia minta saya diamkan diri pasal Senggora tu. Pasal Senggora tu memang saya lepaskan lembu tu kat situ dan ternak dekat situ. Tak ada mengena dengan Azmi ni tadi, Mi Toto ni tadi. Tapi individu ni memang merancang untuk jual barang-barang tu sejak daripada awal lagi. Minta siasat dan gini, kita nak minta dia serahkan keran tanah rumah dia dengan kebun dia. Lepas tu masuklah dalam jaga. Biar pihak bank pula menentukan berapa aset dia tu. Hasil tu bayar masuk dalam akaun saya balik. Sebanyak mana yang kerugian tu. Termasuklah Hamid Andani ni, termasuklah Usuk A ni, Syari ni, Makruh ni. Kan individu-individu lain ni, termasuklah Yusri ni, anak Mak Panima ni pun. Kan? Boleh tak? Macam tu. Ada benda dia bincang. Yang Sahar ni buat auta apa benda SUK dengan Datuk Mansur gitu. Dia sebenarnya dia belik dengan fakta tu kat situ. Dia tipu tu kat situ. Dia ni terlibat dengan klaim, pemalsuan klaim tu yang dekat pejabat Kementerian Dalam Negeri. Tiba-tiba Cikgu Orden tu pula jadi kerja dekat situ. Tiba-tiba proses yang tertentu tak berlaku dekat situ. Minta cek balik dekat KDN. InsyaAllah akan jumpa ni Tuan Azamuddin Maki, ni Tuanku Sultan. InsyaAllah akan jumpa. Memang ada benda besar yang dia orang sorok dekat situ, InsyaAllah.